Kehadiran masyarakat Melayu di Pulau Christmas bermula sejak akhir abad ke-19. Ramai yang datang sebagai pekerja di sektor pelumbungan fosfat dari Malaysia dan Indonesia, lalu membentuk komuniti Melayu yang kekal hingga hari ini. Pelumbungan fosfat secara komersial bermula pada awal abad ke-20 dan pihak berkuasa pelumbungan memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk mengusahakan lumbung ini. Ramai pekerja dibawa masuk dari kawasan Asia Tenggara, terutamanya dari Malaysia, kebanyakannya daripada Pulau Pinang dan Melaka, serta beberapa daerah di Indonesia. Pekerja yang dibawa masuk pada awalnya tinggal di penempatan yang disediakan oleh syarikat pelumbungan. Namun, ramai yang memilih untuk menetap secara kekal di Pulau Christmas dan membina kehidupan bersama keluarga mereka. Ini termasuk mendirikan rumah, membina masjid dan mewujudkan komuniti yang kukuh. Kehadiran mereka turut diperkukuhkan dengan kedatangan keluarga dari kampung halaman untuk bersama-sama menetap di pulau tersebut. Seiring dengan bertambahnya bilangan penduduk Melayu di Pulau Christmas, komuniti ini mula berkembang dengan adat dan tradisi mereka sendiri. Makanan Melayu seperti rendang, nasi lemak dan sate sangat popular di Pulau Christmas. Hidangan ini sering disajikan dalam acara-acara komuniti dan banyak restoran tempatan juga menawarkan masakan Melayu. Walaupun jauh dari tanah air asal, masyarakat Melayu di Pulau Christmas tetap mengekalkan adab dan budaya mereka. Mereka masih mengamalkan adat seperti majlis perkahwinan Melayu, majlis tahlil serta adat berkhatan yang disambut bersama-sama dalam komuniti. Masyarakat Melayu di Pulau Christmas mencerminkan identiti unik sebagai komuniti yang tetap mengekalkan budaya asal mereka walaupun dalam persekitaran yang jauh dari negara asal. Kehidupan mereka menunjukkan kombinasi menarik antara pengaruh Melayu, Cina dan Australia dalam suasana yang harmoni dan saling menghormati. Hidup dalam suasana aman dan mereka sering berkongsi tradisi dan budaya antara satu sama lain, menjadikan pulau ini sebagai contoh keharmonian budaya yang luar biasa. Masyarakat Melayu di Pulau Christmas adalah lambang kekuatan budaya yang kukuh dan komitmen terhadap warisan mereka walaupun dalam konteks geografi yang unik dan terpencil. Mereka juga memainkan peranan penting dalam membentuk budaya dan identiti unik di pulau kecil ini yang merupakan wilayah Australia namun terletak lebih dekat dengan Indonesia dan Malaysia. Oleh itu, kehadiran masyarakat Melayu di Pulau Christmas bukan sahaja berakar dari sejarah pelumbungan tetapi juga dari keinginan mereka untuk membina kehidupan baru dan mengekalkan budaya mereka dalam persekitaran yang berbeza.